सिमरन दे नाल गलबात कर उन्हें खुश वेखना चाहना किते कोई गलत फैसला ना ले लवे Kita boleh jadi pasangan yang baik kan? सोचदा की है अपने आप नु अफ्रीका तो आके सिमरन दा दिल जीतन आया हाँ? मैं इस तरह नहीं होने दूंगा। Siapa kamu? Nama saya Abi. सिमरन akan berkahwin dengan lelaki Punjabi. Itu saja saya mau cakap. Motosikal bapa saya dah hilang. Bapa saya rasa awak yang mencurinya. What? Muka saya nampak macam pencuri? हाँ या Hah? Ini motosikal bukan motosikal biasa-biasa. Pada 15 April ini ialah Jim Dapiar yang bermaksud cinta Gymnasium. Cinta Gymnasium. Ya. Selaku penerbit dan juga pengarah ini, boleh kongsikan sedikit mengenai sinopsisnya? Senang saja sinopsis ni. Actually, Navinder ni adalah seorang pengusaha gym. Oh, Ni okey. ada plot-plot yang lain lah. Oh, ada mesej lain ada juga. mesej lain jugalah. Oh, Mau tahu kena pergi tengok dulu. kena tengok dulu lah 15 April ni. Baru tahu kan. Jadi macam mana berlakon dalam telefilm ni? Jim Dapiar. Alhamdulillah sebab filem ini macam something different untuk saya. Saya sudah buat banyak filem tapi filem ini lain sebab saya main watak yang different. Daripada watak yang selalu buat dalam filem lain orang selalu bagi saya macam watak yang jahat. Tapi dalam filem ini penggarap aku cakap abang saya awak kena bawa sabuk, jangan buat macam filem lain. So ini saya kena buat watak lain macam you have to calm down. Sebab ini cinta punya I kena relax. Jadi apa? Romantik ah. Relax tak tahulah kalau saya romantik tapi dalam filem ini romantik sangat. Dia hampir romantik tapi cerita dah habis dah. Allah. Ada nak nampak biasa tapi watak kena Okey. Itu yang tak sabar kita nak tengok tu. Hampir romantik tengok tapi dulu. kita dah habis dah. Tak apa. Kita nak tanya kepada pemilik gymnya. Bagaimana watak yang dimainkan dalam telefilm ini? Apa bezanya dengan watak-watak lain yang pernah dilakukan? saya cakap bahasa Punjabi sikit. Saya ajar dia bahasa Punjabi Ada sikit. macam satu scene atau dua scene yang saya cakap bahasa Masih ingat lagi tak bahasa Punjabi? I sudah lupa semua lah itu sikit je. Tiba-tiba lupa. Merah nak. Merah nak itu bila saya cakap saya nak makan lah. I nak makan. Merah roti I kani, sudah lupa something semua. I love you lupa juga. I love you itu Yang sudah tu tak lupa. sampai lagi. Oh, tak sampai lagi. Saya dah potong dah cerita tu. Penerbit. Macam mimpi je. Dia bila nak sampai climax Dia dia macam tu besar. dia macam makanan kat depan you boleh bau je. Oh. Saya baikkan ada 2.0 lah nanti. Harap-harap itulah. Ada rezeki lah. Ada lah rezeki. Dua orang berebut dia lah. Yelah, orang lawa. Okey Berkejaya pula. juga tu. Berkejaya. Pasti ramai. Tapi saya relax je lah. Cik. But alhamdulillah ini bukan kompetisi aku. Tapi satu lagi saya bawa mesej penting ni. Dalam filem ini Abi adalah seorang pensyarah tiwet. Ya. ke? Tidak ada Itu bidang rahsia. apa? Automobil. Rahsia. Tengok dulu. Automobil tak apa. Kita bagi mesej. Semua tak nak pergi tengok kalau you bagi tahu semua lah. Kita tak cerita semua. Ini teaser saja. Ini teaser okey. Abi ini seorang pensyarah tiwet. Lagi dia minat Navinder. Lagi kena tuduh curi motosikal. Faham-faham lah. Faham lah kan. Jadi Banyak mungkin cerita ni. ada kalangan penonton kita dah tak sabar ni nak menari dan sambil menonton Betul. telefilm ni. Jadi Satu ruangan package. terbaik untuk kita promosikan, war-warkan kepada mereka semua. Jangan lupa untuk saksikan bila di mana. Telefilm Jim Dapiar ini pada hari Rabu 15 hari bulan pukul 3 petang di TV2. Itu dia Jim Dapiar ataupun Cinta di Gym. Jadi jangan lupa untuk saksikan di TV2 15 April ini khususnya di jam 9. 9 malam. Saya pun dah lupa sebab saya pun nak bercinta. 3 petang. 3 petang. Jauh saya nak cakap. Pergi gym. Kalau pergi gym Ya, boleh. maksudnya saya kena pergi gym mencari cinta. Cinta. Okey, kita bagi ruang dekat. Silakan. Untuk semua kawan-kawan abang saya pergi tengok filem ini okey Jim Dapiar. Kalau nak cari jodoh pergi gym okey. Okey, Nabina sikit. Okay, make sure semua orang pergi tengok Jim Dapiar 15 April ini 3 petang. Okey. Terima kasih kita ucapkan kepada penerbit dan juga pengarahnya Masjid Singh, Ya. Abi dan juga Navinder. All the best untuk telefilm ini. Saya pun tak sabar nak tengok kenapalah kena potong di saat-saat climax tu. Kena tahulah yang itu. Ya. Okey, terima kasih kepada Sama-sama. kesemuanya. Dan pastinya sekarang ini kita nak mengajak anda untuk bersama dengan rakan penyampai kita